Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kali pertama saya ceramah di Negeri Sembilan. Belum pernah lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rakan-rakan ahli parlimen Jempol, mantan ahli parlimen, orang Negeri Sembilan, wakil daripada Pahang, ahli parlimen Baling, rakan saya ada sini. Orang Kedah ada di sini ramai pasal PAS tugaskan PAS Kedah bantu Dun Serting. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang Kedah tu, itulah orang yang datang membantu untuk kita menang di Dun N05 Serting. Saya abang kat kawan-kawan saya. Oleh kerana kita ni baru menikah, pintu bilik cari tak jumpa lagi. Takut tertukar dengan mak mentua. Jadi kata saya kalau ceramah, tersilap kata, apa janganlah marah lagi. Saya biasa tak kata ke orang. Saya kata kepada dasar-dasar. Tak betul, tak betul. Kalau betul, betul. InsyaAllah, saya nak ucap tahniah lah kepada orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni setakat saya kenal, orangnya baik-baik. Bahasa dia indah-indah. Dia nak mengata orang pun dia berlapik, dia berkiah macam-macam. Orang Kedah dia tikam terus. Orang Kedah dia tikam cincang jejak kamu. Itu orang Kedah. Orang Negeri Sembilan tak. Orang Sembilan kena banyaknya adat istiadat, banyak suku. Banyak itu apa? Macam-macam lah level, hierarki dia tu. Jadi dia berlapik banyak. Maka indahnya bahasa orang Negeri Sembilan. Bahasa ada belalang, ada padang, ada apa. Kita tak ada, tiba cicah-cicah, tokak. Orang Negeri Sembilan, baik-baik. Tak boleh. Bahasa dia tidak boleh menyentuh terlalu keras. Jadi kalau saya ceramah ni keras, tuan-tuan faham je lah saya ni orang Kedah. Orang Kedah ni berperang je kerja. Kami perang dengan Siam, orang Kedah. Pada 1821, Siam berlakon nak minta beras. Mai dah di kota Kuala Kedah, satu kapal, habang kata mereka kebuluran, nak mai minta beras. 1821. Rupanya dia sudah bawa satu angkatan perang, sudah kepung di laut. Nak tawan Kedah. Hari itu pula Lasmana dengan Mendahara ni buat kenduri kahwin. Jadi ramailah orang dalam kota tu. Rupanya dia bukan nak minta beras, dia nak tawan negeri. Maka berlaku perang. Perang besar tuan-tuan. Berapa hari orang Kedah perang? 1821, 1842. Hama nak suruh aku perang PMX. Ingat 20 tahun aku tak larat tahan. Lawan angkatan Siam, Ligo, 21 tahun perang. Akhir orang Kedah ni Tunku Saat memimpin angkatan besar yang datang tolong orang Kedah ni orang Aceh. Daripada Sumatera, orang Riau, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, semua ketumbukan ni berhimpun. Serang balik Siam, langgak. Dekat nak sampai Bangkok lah tuan-tuan. Betul, bukan cerita dongeng. Kita dah langgarkan nak sampai Bangkok, mai ribut taufan. Dulu bukan ada highway. Bukan ada jalan raya lagu ni, semua pakai kapal. Pakai jong, pakai perahu. Orang Aceh mari pakai perahu, orang Pahang pi pakai perahu, orang Negeri Sembilan, orang Melaka semua pi. Berimpun perang dengan Siam. Langgak sampai Bangkok lah. Mari ribut taufan, maka berundur balik. Tuan-tuan sekalian, tu ketumbukan, kehebatan, kekuatan kita. Kalau kita bersatu padu, tak berpecah belah. Kerajaan yang paling megah pada waktu itu, Siam. Orang putih dia mai kawan orang putih, Jepun mai dia kawan dengan Jepun. Siam ni negara yang tidak pernah dijajah.
Tak percaya tanya cikgu sejarah. Tapi boleh. Kita boleh lawan dia. Dengan syarat kita tidak berpecah belah. Fikir tentang Islam, fikir tentang ummah, fikir tentang bangsa. Jangan fikir tentang perut kita dulu. Masalah bangsa Melayu ni, dia kira perut dia kenyang, dia pedulikan bak lain. Kalau dia lapar baru dia kacau. Kalau dia kenyang, hang bangsa nak jadi apa, agama nak jadi apa, nak lingkup, nak jahanam, hang punya pasal, aku dah kenyang. Tuan-tuan, hak gultu tu tak boleh jadi amalan kita dah. Tak boleh diutamakan lagi. Keutamaan pada waktu ini, tuan-tuan sekalian, kita dah 50 tahun lebih berada dalam perpecahan yang besar. Tahun 73 kita pernah bercampur dah. Tahun 73 saya tak ada hari itu. Saya lahir tahun 74. Hampa tahu lah aku muda lagi. Ada lacan lagi. Lepas ni tak ada lah. Oh, ada lagi ya. Oh, ada 5. Kita bercampur dah tahun 70-an. Berlaku peristiwa besar tahun 69. Anak-anak muda, rakan-rakan, adik-adik semua, kita pernah berperang dah. Antara kaum di negara ni. Tahun 69, DAP tubuh tahun 63. Sebelum ada DAP tak perang. DAP mari tahun 63, ditinggalkan benih itu oleh PAP. Lepas pecah dengan Singapura tahun 65, keluar pada Malaysia, dia tubuhlah DAP di sini. Tu dia kata DAP ni jadi modal. Mak Sabun kata. Mak Sabun kata DAP ni tak real, dia kata. Isu yang fake hanya untuk menyatukan orang Melayu dapat undi untuk gila kuasa. Mak Sabun ni dia otak dia tak apa nak betul lah. Nak ulas pun buat uri masa ya biar pergi kat dia. Kan tu. Berpecah, berperang, peristiwa besar. Saya tak tahu buku sejarah di sekolah lah ni ada tulis ke tak? Peristiwa 13 Mei 1969 di bandar-bandar besar, tercetus di Selangor, merebak ke bandar-bandar sampai ke Pulau Pinang, di mana ada Cina. Ni bukan pasal perkauman, ni pasal sejarah. Berlaku pertembungan orang Melayu. Masa tu tok guru kita, tok ayah di Johor ada Tuan Guru Haji Saleh yang mengasaskan Selendang Merah. Kita tak ada pilihan lah. Belajar baliklah silat-silat ni. Kok kena perang. Tempat saya pun belajar lah Selendang Merah. Saya tak ada selendang apa tuan-tuan. Mai ada kepai ni ya. Siapa nak mai? Tuan-tuan semua, selepas 1969, Tunku di hujung pemerintahan dia, dilantiklah pengganti dia Tun Abdul Razak. Tun Razak lah ni buka felda-felda ni tuan-tuan. Di sini ada banyak felda. Tu orang Kedah pun ada sini, orang Perak pun ada. Mereka ni tu saya tanya pasal adat istiadat Negeri Sembilan, mereka tak tahu. Mereka bukan orang sini. Serupa dengan saya pun, kalau terlejak minta maaf lah. Saya bukan orang sini. Tuan-tuan semua, digagaskan dasar ekonomi baru di bawah Tun Razak untuk capai satu matlamat penguasaan equity Bumiputera dalam kek ekonomi yang besar ni. Orang Melayu nak 30%, 70% lagi hampa punya pasal. Dah hampa kata menega, hampa modal banyak, tanah pun besar. British bagi tanah kat Cina zaman British tuan-tuan, bukan 10 hektar macam orang Feda ni dapat. British bagi kat Cina 1000 relung. 1000 relung ni ada 650 hektar tu, seorang-seorang. Syarikat-syarikat Cina dapat tanah. Baru ni saya tanya, TMB buat ladang solar di Bukit Selama di Kedah. TMB beli tanah daripada seorang Cina. Dia migrate pergi Singapura.
Dia jual tanah kat TMB 400 hektar. Seorang. Dia jual. Dia kata mau beli lagi ya. Saya ada lagi 1,000 hektar. Tuan-tuan bayang berapa luas British bagi tanah kat dia. Kita dapat berapa? Kita yang tinggal di kampung-kampung. Tu Razak buat felda ni baru ada 10 hektar. Kau tidak mana ada, serelum pun tak ada. Sekat dengan adik-beradik, sekat minidai tu tanah hang. Lepas punya minidai aku punya. Hang punya pis sampai pokoknya. Hak tu ya tanah kita. Lepas pada tu tak ada. Sabar kami di Kedah Bendang. Sepetak, hang punya sepetak, aku punya. Bila mati pak, nak bagi sepetak adik-beradik 6 orang. Sepetak bagi 6. Macam mana? Tak ada, tuan-tuan. Maka dasar ekonomi baru ni digagaskan supaya orang Melayu boleh pegang ke ekonomi 30%. Selepas 30 tahun, kita hanya capai 18%. 18% saja. Maka Timur rasa tak puas hati. Kemana kekayaan tanah ini pi? Siapa yang bolot? Siapa yang miliki? Kau tanya Anwar Ibrahim, dia kata depa tu, dia kata seorang menteri mati ada 4 bilion. Dia duk kira sakau. Seorang pun dia tak cari. Siapa dia sakau? Tunjuk kat kita. Dia duk ulang sakau. Berapa orang dah dia dakwa kerana sakau? Tak ada, tuan-tuan. Dia ligan Tun Daim. Sampai Tun Daim meninggal pun kes duk jalan lagi. Punya dendam. Tahu pasal apa dia ligan Tun Daim? Dia boleh ulang sakau. Tun Daim tak ada lah. Nak defend diri tak boleh. Maka dia hantam orang tu. Itulah Anwar Ibrahim. Dia tak berani masuk mahkamah, tuan-tuan. Dia tak pernah berdiri di kandang ni. Dia tak pernah buat kenyataan dalam mahkamah secara kenyataan bersumpah. Tak pernah. Apa ingat berani ya? Oi, saya banyak kali. Saya banyak kali. Lawan. Hobeng jang. Hobeng sampai. Itu tagline saya. Itu bahasa Negeri Sembilan. Kalau Kedah kata lagu lain lah. Tuan-tuan semua, selepas 30 tahun, dapat 18% saja. Selepas 50 tahun, ini tahun 2026, lebih dah 50 tahun. Saya beranak tahun 74. 60-an lah. Selepas 50 tahun, tuan-tuan, kita masih berada pada tahap yang sama. Tapi kita tengok sektor politik. Sektor ekonomi ni kita jam lah 18% je. Sektor politik pula semakin hari semakin terhakis. Ada barua-barua Melayu. Orang-orang yang bersikap seperti watak buang dalam filem Sarjan Hassan. Hampa tahu Haji Hassan? Piramli punya. Ada watak buang yang jadi baru jemput Melayu. Siapa tu? Ha. Abang Mai. Depa tubuh parti himpun puak ni semua duk sekali. Depa ni lah yang mengikis kuasa politik Melayu pula selepas kita kehilangan ke ekonomi yang begitu besar. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada dah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Orang Kemboja ada Kemboja. Orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai. Politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Orang muda-muda yang rajin main game, yang tak peduli pasal parti, tak peduli pasal politik, hampa tunggu 10 tahun lagi, negeri ini akan hilang kalau sebarang perubahan tak dibuat sekarang. Sekarang, bukan besok. Now. Orang ni sembilan kata apa tau? Now. Lah ni juga. Bahasa saya.
Tak boleh tunggu dah. Lepas 50 tahun, dasar-dasar dalam pentadbiran, dalam pemerintahan telah mengikis kuasa politik orang Melayu. Hari-hari bangsa Melayu sendiri mengentam orang Melayu. Dia dedahkan macam-macam keburukan orang Melayu akibat satu dua perangai. Dia hantam satu Melayu perangai serupa. Menyebabkan orang bukan Islam, bukan Melayu, pandang kita sekupang dua. Ini bahaya ni tuan-tuan. Politik liberal, plural, pragmatis, semua boleh asal aku boleh jadi Perdana Menteri. Ini hadut terjadi ni. Di keliling dia, watak-watak buang ni penuh. Termasuk lama sabun tu. Itu watak buang tuan-tuan. Defend DAP hari-hari. Melayu tak ada. Dia gambarkan Melayu dengan sikap yang sangat buruk. Ambil contoh 2-3 kerak yang telah dilupakan. Bukan semua Melayu lagu tu. Ramai Melayu yang baik. Ramai Melayu yang ada kesedaran. Ramai Melayu yang bertoleransi. Boleh hidup bersama bangsa, berbilang kaum, aman, harmoni macam di sini. Kita mana ada kelingan siapa? Cina boleh buka kedai dalam kampung Melayu. Boleh kaya mereka di kedai tu. Tak ada siapa kacau dia. Betul tak? Kita tak kacau lah. Tapi tanah kita ni hari semakin tinggal sedikit kuasa politiknya. Hal ni kita susah hati. Tuan-tuan semua, Allah buat bangsa ni ada tanah. Kaum dia ada tanah dia. Siam duduk di Thailand. Vietnam duduk di Kemboja, duduk di Vietnam. Kampuchea duduk di Kemboja. Cina duduk Cina, India duduk di India. Kita jangan alpa, jangan lalai, jangan asyik main game, jangan asyik dekat tayar motor. Jangan asyik jadi buang, jangan jadi baruah DAP. Takut tanah ni satu hari nanti kita tak tahu tanah ni siapa punya. Dulu nama ni tanah Melayu. Ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Ini cikgu sejarah duk ajak tadi tu. Tahun 48, Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malaya Union tahun 46. Bersetujulah Raja-Raja Melayu kongsi kuasa, tubuh satu kerajaan di peringkat persekutuan untuk menghadapi ancaman komunis dan membina satu jati diri bangsa untuk mengisytiharkan tanah Melayu ni tanah yang merdeka. Sebab tu tubuh Persekutuan Tanah Melayu. Lalu ni orang tak sebut dah tanah ni tanah Melayu. Orang nak sebut bahasa Melayu, orang tak mau. Dia sebut bahasa Malaysia. Betul tak? Bahasa kita ni bahasa Melayu. Tanah ni tanah Melayu. Bangsa kita bangsa Melayu. Yang DAP nak buat Malaysia. Tak ada bangsa, semua bangsa Malaysia. Tu tujuan DAP. Hang kena sedar benda ni. Tak sedar 10 tahun lagi, tak tahulah siapa Melayu, siapa bangsa lain. Tak ada dah. Dah orang muda tak peduli dengan politik. Nak masuk parti pun tak mau. Kata ni buang masa, orang politik ni kotor. Semua ni ditanam di kalangan orang muda. Supaya orang Melayu tak peduli dengan politik. Dah lah kali politik boleh kat orang lain. Maka hilanglah tanah ni. Hilanglah Nusa ni. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada ganti. Sesuatu dibuat, kena dibuat sekarang. Something to be done now. Kena buat lah ni. Formula lain tak ada. Kena berpadu. PAS dan UMNO. Jangan pecah lah. Jangan fikir temuluk kita. Jangan fikir kelompok kita. Fikir bangsa dan agama kita. Boleh tak? Hampa sekupang, 2 kupang hamba kira. Ligan calon minta duit dalam muka UDM, aku tahu lah. Macam mana tanah tak hilang? 50 berkira. Negeri ni orang ambil dah, bukan nak ambil. Yang kita berkira 50 ringgit. Boleh ke orang dah negeri ni.
Lah negeri ni kita nak ambil balik 1/8. Boleh tak? Bersedia tak? Kita ambil balik Hojang Ben Hojang. Apa? Hobeng Jang Hoben. Hobeng Jang. Hobeng sampai 1/8 kita menang. Betul cakap orang sembilan bunyi bila cakap siam. Kita minum dulu. Oi, mereka kata tak boleh cakap tentang bangsa saya kena tangkap. 3R. Kepala bapa hang 3R. Keluar dah. Oi, aku cakap pasal bangsa aku, hampa kata 3R. Hampa cakap pasal bangsa hampa dalam bahasa apa yang aku tak faham, bukan 3R. Oi, dia cakap Cina, kita tak tahu apa. Mujuklah ada orang terjemah. Adalah kawan-kawan terjemah hantar mai. Mereka lebih resis daripada kita. Mereka lebih tajam sifat perkauman daripada kita. Tapi kita yang asyik kena marah. Pasal apa? Pemimpin-pemimpin negara ni asyik marah orang Melayu. Cakap pasal bangsa Melayu. Pasal apa? Kaum lain semua cakap pasal bangsa dia. Tak kena marah. Pasal dia berkata hak minoriti. Kita majoriti tak boleh cakap. Pasal diskriminasi. Belah bapa apa? Orang yang risau, orang yang susah hati, bila kita menaikkan semangat bangsa kita untuk bersatu padu adalah Pakatan Harapan. Pasal mereka adalah satu gabungan orang-orang pragmatisme yang semua boleh, apa pun tak apa, kok mana pun tak apa, asal aku jadi Perdana Menteri, aku jadi menteri. Pragmatisme, kok mana pun boleh. Depan boleh, aku tak mau kata. Hampa yang kata. Semua kaum sayang bangsa dia. Beza kita dengan kaum lain. Kita sayang bangsa kita. Tapi kita boleh bertoleransi. Bertolak ansur. Menerima kaum lain. Hidup bersama dengan kita. Di tanah nenek moyang kita. Betul? Melayu lah bangsa paling bertoleransi. Paling beradab. Paling lemah lembut di dunia ni. Maka bangsa lain kena hormatilah kelembutan kita. Betul? Hampa jangan melampau macam DAP tu. Semua hai hampa nak cucuk. Semua hai hampa nak campur. Sampai undang-undang Islam pun hampa nak masuk do dalam tu juga. Nak gubai undang-undang Islam. Pola bapak hang. Tak boleh. Ada red line. Ada garis yang tak boleh dilangkah. Betul? Jangan langkah. Duduk belah tu. Duli bak hang sudah. Bab garis hang tak boleh campur. Jangan. Itu saja cara nak duduk sekali. Kalau hang duduk campur main langkah belah aku sepak. Tak boleh. Takkan dia tak faham lama dah duduk sini. Mungkin kerana dia tahu kita ni lembut, dia langkah mai. Kita pula pecah belah. Lepas tu asyik bertikam hang aku. Dia langkah mai kita tak sedap. Itulah akibatnya. Tuan-tuan sekalian, bermula di Johor. Sekarang di Negeri Sembilan. Lepas ni di Melaka. Marilah kita semua bersatu padu. Jangan berpecah belah. Jangan utamakan kelompok kita. Jangan berkira sangat. Tengok dulu bangsa dan agama kita. Selamat satu generasi akan datang akan kenang nenek moyang sebagai orang yang ada kesedaran meninggalkan tanah leluhur untuk mereka besarkan anak dan keturunan mereka pula di tanah ini. Jangan sampai
anak cucu kita 50 tahun akan datang kencing di kubur kita. Kerana dia kata, Tok Wan aku kerja berkeli apa dengan UMNO. Sampai kami tak tahu tanah kami ada di mana. Ini hari dia. Untuk pegang betul-betul kesedaran ni. Tuan-tuan sekalian, kita pernah menikah dah dulu. MN 1.0. Teriak dalam PWTC tu. Teriak. Bercerau yang mata. Tak lama tuan-tuan, masuk sikit ya jarum. Habis berselerak. Betul tak? Ampalah teriak tu. Berselerak habis. Hilang kuasa. Allah beri lagi peluang yang kedua kepada kita. Datangkan senario ni semua. Untuk buka ruang. Berpadulah. Bersatulah. Bukan satu tu. Bersatu tu kerja tibai kita pasal apa tau. Tuan-tuan sekalian, masuk pilihan raya. Hang pembangkang. Hang nak ambil undi untuk hang menang. Hang kena ambil undi belah kerajaan. Betul tak? Dia kena tutuh PS. Ni dia dah tutuh PAS. Apa dia nak undi dah? Selama ni dia hidup dengan undi PAS. Lepas tu dia tibai PAS. Tuan-tuan sekalian, tak lama dah kalau perangai kekal, bersatu akan ruyup daripada politik tanah air ni. Betul tak? Ruyuklah sedang. Apa kerja tibai PAS? Hang tibai PAS aku nak dengar. Sepanjang saya duk dengar ceramah, pemimpin-pemimpin bersatu tak ada lagi kata kat PAS. Semua kata kat PN. Semua kata kat PAS. Cuma dia tak berani kata kat saya ya. Hang try hang berani. Nak menang pilihan raya tibai sama-sama mangkang. Gila. Hang kena tibai depa tu. Duk talas senapang sama sendiri buat apa? Pikul satu pula. Lupakan saja mereka. Mereka ni bangsa yang tidak akan berjaya. Ada akan masuk pilihan raya tembak sama sendiri. Bodoh. Tutup buku. Biarlah dia selak seorang-seorang. Ini pilihan raya terakhir untuk mereka ruyuk lepas ni. Dia kena sedang. Dia kena masuk penyatuan ini. Untuk sama-sama naik atas bahtera besar ni. Gelombang di luar, gelora terlalu besar. Untuk hampa hadapi secara bersendirian. Marilah atas bahtera ini. Berpekatlah elok-elok. Jangan rasa besar kepala. Dia duk kira dia jadi pengasas. La ilaha illallah. Sejarah tu orang tak ungkit lah. Kalau hang asas orang lain tak turun hang nak pergi dengan siapa? Tak ada. Mari dia kata PAS menang 43 kerusi kerana kerjasama bersatu. Saya nak abang, hang menang 30 kerusi kerana kerjasama PAS. Lepas tu hang pecah pula 19 orang ahli parlimen. Bodoh tak bodoh? Orang buat kerja bagi menang. Dapat dah jadi ahli parlimen, dia pergi pecah pula dia baru. Cerdik ke pandai? Bagi orang Negeri Sembilan dia kata. Teruk pada tu kan? Tak payah pedulilah mereka ni. Ada apa orang je pun. Kalau mereka nak menyertai bahtera besar ni, mereka kena manduk dengan kita. Kalau tidak, hanyutlah. Tak boleh buat apa. Ego besar, belagak, sombong. Angkuh, bongkak. Bangsa ni kena tinggal walaupun dia sama bangsa dengan kita. Duk bongkak, duk sombong, duk angkuh, duk berasa besar kepala, besar diri, orang lain semua lekeh, aku seorang pandai, habis. Tak boleh tolong lah. Kalau nak ikhlaskan hati, berjiwa besar, redha atas penyatuan, berkongsi apa yang ada, berpakat elok-elok, mailah bersama dengan BN dalam PRN Negeri Sembilan ni. Lepas Negeri Sembilan ni tuan-tuan, kita nak pergi ke Melaka. Lepas Melaka, kita nak pergi Putrajaya. Iya. Apa, tak percaya? Balik Kedah dia kukuk lidah aku mampui. Orang Kedah jangan main tuan-tuan.
Mereka duk cerita dulu. Kawan tu pergi Kuala Lumpur. Pergi mengasuh. Kerja mengasuh. Pergi mengasuh tak jadi. Sampai Pudu Raya tak jadi kerja mengasuh. Tak ada. Kawan tu balik. Dia pun naik bas balik lah. Balik-balik pergi kedai. Terus cakap Kuala Lumpur. Mereka tangkap tau. Tangkap budak tu. Kukuk lidah dengan cincin mas. Apa pergi sehari cakap pelek lah. Dia kata ada teruk lagi. Baru selisih Bas Express KL ya. Terus cakap KL. Aduh. Orang Kedah tak boleh tuan-tuan. Orang Kedah pure dia kena cakap Kedah. Jumpa mana, di mana pun kena cakap Kedah. Lepas tu tuan-tuan saya main Negeri Sembilan pun. Ceramah orang Kedah saya harap orang Negeri Sembilan faham semua. Bahasa-bahasa Kedah pun ada dalam TV dah hui. Hampa pergi tengok drama. Drama TV. Bahasa hak sedap. Bahasa Kedah. Bahasa Negeri Sembilan. Lain pada tu tak apa sedap. Kita ada peluang ni mes kali ni ya tuan-tuan. Kali ni ya. Orang muda kena ambil kesedaran. Ambil peduli tentang politik ni. Kena ambil tahu. Jangan hilang minat. Hilang minat tu akibat propaganda. Musuh-musuh untuk hilangkan perhatian kita kepada tanah air kita. Itu semua bahaya. Ada banyak dah tuan-tuan. Saya baca satu buku. Telah hilang daripada dunia ini 10,000 bahasa. Bahasa hilang sekali dengan bangsa dan suku kaum tu. Apa yang terjadi selepas hilang 10,000 bahasa? Hilanglah ilmu yang diajar dalam bahasa tu. Itu bahaya. Maka tak boleh hilang bangsa, tak boleh hilang bahasa, tak boleh hilang tanah air. Akan hilanglah sebahagian ilmu yang menghidupkan kita turun-temurun jadi orang Melayu ni. Kena pertahankan. Biarlah risiko kita besar. Tuan-tuan semua, pasal apa mereka ni bahaya? Bila dapat kuasa Putrajaya, semua bajet, semua duit ringgit lungguk supaya negeri dia jadi elok. Negeri dia tak banyak tuan-tuan. Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang. Negeri yang ditabur dengan begitu banyak bajet. Pulau Pinang tu sejarahnya adalah Kedah. Ni panjang cerita tuan-tuan, kena ceramah sampai cerah. Selepas PS 2.0 ni, Pulau Pinang daripada dulu dia rancang satu, dia panggil Penang Transportation Master Plan, PTMP, Penang Transportation Master Plan, PTMP, kos dia 4 bilion. Macam-macam lah dia nak buat, jalan baru lah apa semua. Maka dia buatlah juga tambun pulau untuk menyurai trafik pergi lalu kolu. 4 bilion. Marilah zaman lah ni, di mana DAP begitu berkuasa dalam kerajaan persekutuan hari ini, kerajaan perpaduan lah. Yang paling banyak kerusi adalah DAP 40, PKR 30. Ni abang-abang kita ni hak insaf dah ni 30. Insaf dah. Sunat taubat tak berhenti. Pagi buat, tengah hari buat, lepas maghrib pun buat. Paling besar kuasa DAP. Maka diluluskan untuk PTMP Pulau Pinang 16 bilion. 16,000 juta daripada kerajaan persekutuan. Tuan-tuan semua, apakah keperluan sebenar Malaysia? Negeri Sembilan masih ada masalah infrastruktur ayak. Di Seremban mungkin tak ada. Sebab dia masuk dalam The Greater Klang Valley. Masuk dengan Kuala Lumpur. 200 km radius masuk daripada Lembah Kelang, termasuklah Seremban. Mungkin tak ada masalah ayak. Tapi di luar bandar, di Pahang masalah ayak, di Sarawak masalah bekalan ayak,
Di Sabah, duk bagi tong biru. Tak ada aspek kau jalan ni. Tak ada air hujan. Hampa bisa tengok tak? Di Kedah ada masalah infrastruktur air. Di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, semua ada. Mana lebih penting? LRT atau ayak? LRT atau ayo? Orang Perak kata ayo, orang Negeri Sembilan kata apa tahu? Mana lebih penting LRT air? Air. Orang Perak kata ayo. Orang Kedah kata ayak. Memang tak ada air lah kat Kedah. Ayak ada. Tuan-tuan semua. 16 bilion tu yang dibagi nak buat LRT Pulau Pinang. Kalau mereka ni ada sifat ihsan. Ada sifat adil. Ada sikap sama rata, persekutuan layan negeri-negeri. 16 bilion tu boleh diagih ke negeri-negeri untuk perbaiki infrastruktur bekalan ayak. Betul? Kedah untuk tukang semua paip satu negeri. Pada tahun 2008 kita audit, kita kena ada 1.6 bilion. Tukang semua paip. Paip ayak kita ni tuan-tuan, ada yang ditanam di zaman British. Asbestos, simen, AC pipe. Tak boleh pindah ayak tersumbat. Dalam tu banyak sulfur. Ayak tak boleh lalu lah. AC pipe ni kena tukar. Tiap-tiap negeri kena ada 9 lebih untuk tukar pipe ni. Alangkah indahnya kalau mereka ni bersifat adil, bersikap sama rata, sama antara negeri-negeri. Maka agihkan 16 bilion itu, baiki dulu sistem infrastruktur air di negeri-negeri. Betul tak? Oleh kerana mereka ni tamak, takut kepada DAP, nak tunjuk pada negeri DAP ni lebih baik pada negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS, oleh UMNO, oleh PN ni, maka dilungguk semua bajet pergi ke Pulau Pinang untuk buat LRT. Nampaklah Pulau Pinang tu moden, nampak hebat, nampak gah siapa jadi kerajaan DAP. Maka orang-orang muda pun untuk maju, mai kita sokong DAP. Itulah plan pala bapa mereka. Hampa tak sedap? Nak bagi nampak DAP tu elok, pandai, bijak, balas duit persekutuan pilungguk negeri tu. Berapa rakyat Pulau Pinang? 1.7 juta. Berapa rakyat Kedah? 2.2 juta. Berapa Kedah dapat? 1.6 bilion. Dia ulang hari-hari. Kedah saya pergi tolong. Kedah saya pergi tolong. Saya ulang. Ulang pula bapa hang. Esok saya kena tangkap. Yang apa pijamin ni? Bajet-bajet besar ni tuan-tuan nak mengindahkan parti yang ada kuasa besar dalam kerajaan. Nak tayang kata ni, pandai perintah ni. Tuan-tuan semua, Lee Kuan Yew dedah. Pada satu ketika, reserve Pulau Pinang tinggal 40 juta pada satu ketika. Bukan pandai pun. Tak kerti juga. Walaupun negeri itu telah diberi semua bajet yang diperlukan. Ada plan yang dinamakan The Greater Penang. Telah dilaksanakan begitu lama. Nak bangunkan, nak hebatkan Penang ni. Dapatlah Penang itu kepada DAP. Maka makin kencanglah bajet masuk negeri itu. 16 bilion cik buat LRT. Apa salah duit tu pergi buat paip? Tolong angkut peda-peda bagi ayak jalan elok. Betul tak? Baru namanya adil. Baru namanya bertimbang rasa. Baru namanya hang tak takut kat DAP. Baru namanya hang ada telung. Lah hang tak ada telung, hang takut DAP. Puji mereka tu hari-hari. Hentamlah kita ni.
Mana tak sakit hati tuan-tuan? Sakit hati kita. Walaupun kata kat anak kita buih sikit. Tapi duk kata hari-hari, mau tak geram. Kata sikit-sikit sudah, aku pun tahu. Tuan-tuan semua, Allah beri peluang kita sekali inilah. Mari kita buat elok-elok di Negeri Sembilan ni. Negeri Sembilan ni pas tak banyak. Pas ada 3 kerusi, campur dengan rakan-rakan dulu menang dalam atas nama PN 5 kerusi. BN menang 14 kerusi. Campur ni bolehlah bentuk kerajaan. Simple majority. Di masa tu kita tak berpakat sekali lagi. Tuan-tuan semua, Allah beri kita buka hati kita sekali ni. Jangan tutup dah lepas ni. Pakailah elok. BN, PN, PAS, UMNO bersatu. Yang tempat BN bertanding, pakat-pakat ramai undi BN. Tempat PN bertanding, ramai-ramai undi PN. Boleh tak? Lepas ni kita tabarkan wakil daripada UMNO jadi MB. Oh, dia habaq lah itu. Kita tak nak masalah. Tapi habis Kedah esok, jangan habaq tak UMNO jadi MB juga. Ampang nak kena luku. Penting tuan-tuan, kesedaran ni penting. Mereka dah risau. Saya tengok muka kecut lah. Muka kurang darah. Kali ni kemarahan kita, kalau ikhlas, bersatu padu sungguh, jangan koklek lah. Ha? Bulat tekad, jalan terus. Boleh? Kita ambil Negeri Sembilan, ambil Melaka, Pahang, Perak, semua negeri kita tapau. Akhir sekali kita tapau Putrajaya. Masa tu duduk elok. Buat kerja baik-baik. Hati mau jernih, bersih. Jangan larut dengan godaan. Jangan larut dengan dunia. Betul-betul ikhlas. InsyaAllah Allah akan limpahkan negara kita. Negeri yang tidak rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul tak? Yakin tak? Bila rakyat satu negeri beriman, bertakwa, kami limpahkan mereka dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ni Tuhan kata. Takut apa? Mai kita jadi baik. Mai kita bersatu padu. Memikir tentang bangsa dan agama kita. Berjuang bersungguh-sungguh. Jangan kerja nak remak ya. Depa ni pun tuan-tuan jatuh Putrajaya esok. Kita korek seorang-seorang. Mau tak? Kerja tu bagi aku. Kita cukir keluar habis. Hak celah gigi pun kita korek keluar. Mereka berani. Mereka kerja sebut benda tu je. Tentulah mereka pun duk buat juga. Pencuri tuan-tuan. Pencuri. Dia pencuri. Balik pencuri pukul 5 pagi selisih tu siap. Dia akan menjerit pencuri-pencuri. Dia tunjuk kat orang lain. Sebab itulah dia rajin jerit sakau-sakau. Supaya dia nak suruh tengok kat orang lain. Jangan tengok hal dia duk sakau. Logik dia macam itu. Maka orang tak tengok dia. Orang tengok orang lain. Tok siap tu pun dah orang tu menjerit. Dia pun ligar orang tu. Rupanya kawan tu pun Tok Imam. Hak jerit tak sanilah pencuri dah. Lagu tu tuan-tuan. Kesedaran, pemikiran, kritikal kena ada. Jangan turut semua. Apa hak mereka tu kata. Memang kadang-kadang kita fikir logik hak mereka kata tu. Pasal dia ulang. Sampai dia pun percaya. Tambahlah kita. Dia bohong sampai dia percaya. Tambahlah kita. Dia benar tu berulang. Tuan-tuan semua, insya-Allah dengan kebaikan yang terzahir daripada penyatuan ini, maka kembanglah lagi banyak kebaikan.
kami di Kedah, rakan-rakan kita di Perak, Kelantan, Terengganu, lepas ni akan memikirkan, merancang bagaimanakah perpaduan ini harus dilanjutkan lagi. Sampailah Melayu kembali berkuasa di tanah ini. Oi, mereka kata tak boleh cakap pasal bangsa Melayu. Dia kata Melayu paling banyak, hantar Melayu. Hang lah punca. Hang pelaga, hang cucuk. Orang putih panggil divide and rules. Dia pecah, dia perintah. Maka dia burukkan kita semua. Kita pun bodoh. Ikut dia kata. Tuan-tuan sekarang, kita kena hidup. Kita tentukan sendiri kehidupan kita. Jangan duk tentukan kehidupan kita ni oleh propaganda ni semua. Mengarut. Balik, pegang kepada Quran, pegang pada hadis. Kemas betul-betul dengan agama. Kita tidak akan sesat selama-lamanya. Betul? Pegang betul-betul. Jangan lari. Panas pun tunggu. Hujan pun kita tunggu. Hampa nak lawan, hampa tunggu. Hampa nak kawan, hampa mai. Hampa nak lawan, hampa tunggu. Itu tagline saya. Orang Negeri Sembilan tak faham sudah. Boleh ikut tak tu no? Saya harap. Hoi, apa nak beri kunang tangkap? Saya boleh mai ke Negeri Sembilan ni sekali ni je. Lepas ni jadual padat. InsyaAllah akan adalah dicuri kesempatan untuk datang sekali lagi. Hari kita tubuhkan kerajaan di Negeri Sembilan. Harapan kita dah cerah, jalan kita dah nampak. Kita tahu dah, anak belum keluar, misai sudah nampak. Orang tua-tua kata, dia tahu anak jantan. Anak belum keluar, misai sudah nampak. Kita tahu dah, jalan ni boleh. Maka mailah kita sama-sama. UMNO PAS. Rakan-rakan atas pagak tak tahu nak undi siapa ni. Ni ramai juga. Berilah peluang kepada penyatuan ini terus berkembang dengan memenangkan BN dan PN di Negeri Sembilan. Tuan-tuan yang ada di luar, yang main dalam medsos, berilah semangat. Berilah harapan. Tiupkan bahawa kami menyokong penyatuan ini untuk melihat satu era baru lahir selepas kita ambil alih Putrajaya satu hari nanti dalam PRU 16. Masa tu saya hampa nak suruh saya pencen pun saya boleh. Hampa nak suruh saya jadi Menteri Luar Negeri pun boleh. Orang PAS tak pernah minta jawatan, tuan-tuan. Tak pernah. Dan kita pun tak pernah berangan-angan untuk jadi apa-apalah. Asalkan ummah ini bersatu, bangsa ini tidak bercerai-berai, agama didaulatkan, PAS sanggup pergi mana saja. Ketika letih, ketika penat, ketika senang, ketika susah, ketika ada duit, semuanya kita akan pergi. Pasal itulah di sini tuan-tuan, PAS Kedah mai, PAS Pahang pun mai. Nak tolong bagi menang Ustaz Fairuz satu kerusi daripada kerusi-kerusi 36 nak tubuh kerajaan di Negeri Sembilan ni. Mai pakat tolong, mai pakat bekerja, keluar undi ramai-ramai. Yang anak beranak kita, saudara mara, sahabat anda, rakan-rakan saya, pengundi Dun Serting yang tinggal di luar Parlimen Jempol, yang duduk Kuala Lumpur, yang duduk Perak, duduk Johor, duduk Negeri Sembilan juga, tapi tempat lain ada 11,000. Tuan-tuan, saya rayu tuan-tuan baliklah mengundi. Sekali ini je kami perlu jasa tuan-tuan. Tuan-tuan akan lihat perubahan besar berlaku di Negeri Sembilan yang kita cintai ini. Balik mengundi, adik-adik semua. Kawan-kawan yang ada di universiti, suruh mereka balik. Yang bekerja di KL, suruh mereka balik. Dekat ya. Dokek je. Betul tu. Dokek je. Jangan buat leceh. Jangan gaduh-gaduh, pakat balik. Jangan fikir 2-3 kali. Jangan dengar cakap Nur Ibrahim. Jangan dengar cakap Anthony Loh. Jangan dengar cakap Mas Sabun. Jangan dengar.
Depa ni out of date. Tak ada peluang depa habis. Kita nampak dah game depa hancur. Negara ni akan hancur. Perubahan kena dibuat sekarang. Kita mulakan di Negeri Sembilan. InsyaAllah saya doakan orang Serting, undi Ustaz Fairul Ishak. Di mana-mana don pun undi PN. Kita bawalah perubahan besar. Kita bayangkanlah hebatnya bangsa kita memimpin kembali tanah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.